Sejahtera, wahai sahabat-sahabat, pencari hikmah dan kebenaran tersembunyi. Bersama saya, pemandu kalian, menyingkap tirai zaman, menyusuri lorong-lorong tradisi dan kepercayaan mistis yang membentuk jiwa bangsa. Kita tidak hanya menatap kalendar, tetapi kita menyelam ke dalam arus energi yang mengalir pada tanggal 29 Oktober, sebuah hari yang mungkin terlihat biasa, namun menyimpan bisikan dari alam gaib dan peringatan dari para leluhur. Pada hari ini, seolah-olah tabir antara dunia kita dan alam roh menjadi lebih tipis, membiarkan pertanda dan energi mengalir bebas. Ini adalah masa di mana kebijaksanaan kuno yang terukir dalam setiap pantang larang dan amalan menjadi lebih relevan. Abaikan ia atas risiko sendiri kerana alam semesta selalu berbicara dan kadang-kadang peringatannya datang dalam bentuk yang paling halus namun paling mendalam. 29 Oktober dalam banyak budaya dan kalendar mungkin tidak diukir sebagai perayaan besar. Namun, dalam aliran kehidupan harian kita, setiap hari memiliki semangatnya sendiri, auranya sendiri. Bagi masyarakat Melayu, ia adalah hari di mana hubungan dengan alam, dengan roh nenek moyang dan dengan Yang Maha Esa dirasakan lebih intim. Ia mengingatkan kita kepada kitaran alam, kitaran penuaian, kelimpahan dan persiapan untuk masa mendatang, serta kebergantungan kita kepada kuasa yang lebih besar dari diri kita. Pada hari-hari seperti ini, perhatian kepada perincian, kepada adat dan budi bukanlah sekadar tradisi, tetapi adalah pelindung diri dan pembuka jalan keberkatan. Dalam konteks keislaman yang mendalam di kalangan masyarakat Melayu, setiap hari adalah peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keberkatan dan perlindungan. Amalan seperti solat, doa, zikir dan sedekah sentiasa digalakkan. Namun, ada kalanya ajaran Islam bertembung atau menyerap kepercayaan tempatan yang berakar umbi dari zaman pra-Islam. Kisah-kisah tentang penunggu, roh penjaga, orang bunian, makhluk halus dan ilmu pengetahuan mistis masih berlegar, mengingatkan kita bahawa alam semesta ini dihuni oleh pelbagai entiti. Pada hari seperti 29 Oktober, kepercayaan-kepercayaan ini seolah-olah bergema lebih kuat. Masyarakat sering memohon kesejahteraan, perlindungan daripada malapetaka, kesuburan tanah dan keberkatan rezeki. Ada yang percaya doa yang dipanjatkan pada waktu-waktu tertentu di hari ini akan lebih mudah dimakbulkan atau amalan-amalan tertentu akan membuka pintu rezeki dan menghalau musibah. Untuk memahami mengapa hari ini terasa begitu berbeza, mari kita kembali kepada akar mitologi dan legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dikatakan, pada zaman dahulu kala, ada seorang bidan diraja yang sangat dihormati, dikenali sebagai Tok Kenari. Dia bukan sekadar bidan yang menyambut kelahiran, tetapi seorang penjaga rahsia alam, seorang pawang yang mahir membaca petanda bintang dan bisikan angin. Tok Kenari tinggal di pinggir hutan yang tebal, di mana pokok-pokok purba menjulang tinggi dan sungai-sungai mengalir jernih, membawa cerita dari hulu ke hilir. Pada suatu ketika, sebuah wabak misteri melanda kampung, membawa demam panas dan kesengsaraan kepada kanak-kanak. Para penduduk panik, tidak tahu ke mana hendak berpaling. Tok Kenari, yang telah melihat tanda-tanda buruk dalam mimpinya beberapa malam sebelumnya, melihat bulan berdarah dan mendengar tangisan burung hantu yang menyayat hati, tahu bahawa ini adalah lebih dari sekadar penyakit biasa. Ini adalah amaran dari penunggu hutan, roh penjaga yang marah kerana keseimbangan alam telah diganggu. Tok Kenari mengumpulkan beberapa wanita kampung yang berani dan bersama-sama mereka masuk ke dalam hutan. Dia membimbing
mereka ke sebuah pokok beringin purba yang disebut pokok 1000 jiwa, di mana kononnya roh-roh nenek moyang bersemayam. Di sana, Tok Kenari melakukan upacara pemujuk semangat, mengasap kemenyan dan melantunkan mantera-mantera kuno yang hanya dia yang tahu. Dia meminta maaf kepada penunggu hutan atas segala kerosakan yang dilakukan manusia, memohon belas kasihan dan petunjuk untuk menyembuhkan kampung. Sepanjang malam itu, dia berpuasa dan bermeditasi di bawah pokok beringin. Pada waktu subuh, kabus tebal menyelimuti hutan dan dari celah-celah daun, sebuah suara purba berbisik kepadanya, "Wahai Tok Kenari, keseimbangan telah terganggu. Manusia telah lupa akan pantang larang kami. Mereka menuding jari kepada yang tidak kelihatan. Mereka membuang sisa makanan tanpa hormat. Mereka menggunting kuku di malam hari, mengundang gangguan. Wabak ini adalah cerminan dari kekacauan yang mereka ciptakan. Untuk memulihkannya, ajarlah mereka kembali kepada adat dan budi, kepada hormat dan kesederhanaan. Mandikan anak-anak dengan air 7 kembang, bersihkan rumah mereka dari habuk dan hasad, dan berilah sedekah kepada mereka yang memerlukan. Barulah semangat kehidupan akan kembali." Tok Kenari kembali ke kampung, membawa serta kebijaksanaan dari penunggu hutan. Dia mengajar penduduk kampung tentang pantang larang yang harus dipatuhi, tentang pentingnya adab dan sopan, dan tentang bagaimana setiap tindakan kita memberi kesan kepada alam dan roh sekeliling. Dia menyuruh mereka melakukan mandi bunga untuk anak-anak, membersihkan rumah secara menyeluruh, dan mengadakan kenduri kecil untuk bersedekah dan mendoakan kesejahteraan. Perlahan-lahan, wabak itu surut dan kampung kembali pulih. Sejak itu, kisah Tok Kenari dan nasihat penunggu hutan menjadi legenda, diwariskan dari mulut ke mulut, mengingatkan kita bahawa pantang larang bukanlah sekadar kepercayaan kosong, tetapi adalah panduan hidup yang berharga, menjaga kita dari bahaya yang terlihat dan yang tidak terlihat. Dan pada 29 Oktober, yang sering kali jatuh pada musim yang membawa perubahan, bisikan dari alam gaib dan peringatan dari Tok Kenari ini terasa lebih kuat, mendesak kita untuk merenung dan bertindak dengan penuh kesedaran. Blok informasi, tanda-tanda takdir. Petanda rakyat, bisikan alam yang tak boleh diabaikan. Alam sentiasa berkomunikasi dengan kita, wahai sahabat, melalui petanda-petanda yang halus mahupun yang jelas. Pada hari seperti ini, indera kita mungkin lebih peka untuk menerima pesan-pesan ini. Mari kita selami beberapa petanda rakyat yang sering dikaitkan dengan hari-hari yang penuh misteri. 1. Bunyi burung hantu menjelang malam. Jika anda mendengar burung hantu berbunyi berulang kali pada malam 29 Oktober, ini sering dianggap sebagai petanda buruk. Menurut kepercayaan lama, ia membawa kabar duka atau amaran akan musibah yang bakal menimpa. Ada yang mengatakan ia adalah panggilan roh-roh yang resah atau bahkan penunggu yang ingin memberi peringatan agar lebih berhati-hati dalam setiap perbuatan dan perkataan. Untuk mengelak, bacalah doa perlindungan dan kuatkan semangat. 2. Kucing hitam melintas di hadapan. Kucing hitam melintas secara tiba-tiba di hadapan anda, terutama jika ia melintas dari kiri ke kanan, dipercayai membawa nasib malang. Ia mungkin menandakan halangan dalam perjalanan atau urusan yang sedang anda kerjakan. Untuk menolak bala, jangan teruskan perjalanan atau urusan anda buat seketika dan mulakan semula dengan niat yang baik disertai dengan doa. 3. Ular masuk ke dalam rumah. Ini adalah petanda yang sangat kuat dan sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus atau amaran besar. Ular yang masuk ke rumah tanpa diundang, terutama jika ia
diam dan tidak menyerang mungkin membawa pesanan tentang pertengkaran, keluarga, pengkhianatan atau bahkan penyakit. Ada kepercayaan yang mengatakan ular tersebut adalah penjelmaan jin atau roh. Jangan dibunuh secara serta-merta. Sebaliknya, halau dengan lembut sambil membaca doa. 4. Cicak jatuh ke atas badan. Jika cicak jatuh menimpa tubuh anda pada hari ini, perhatikan di bahagian mana ia jatuh. Jika jatuh di kepala atau bahu, ia mungkin menandakan penyakit atau beban yang bakal menimpa. Jika di tangan, ia mungkin berkaitan dengan urusan kerja atau kewangan. Jika di kaki, ia berkaitan dengan perjalanan. Secara umum, ia dianggap sebagai petanda kurang baik yang memerlukan anda untuk lebih berhati-hati dan membersihkan diri secara spiritual. 5. Tangan kanan gatal-gatal. Rasa gatal yang tiba-tiba pada telapak tangan kanan sering diertikan sebagai petanda akan menerima rezeki atau wang dalam masa terdekat. Ini adalah petanda yang baik dan untuk menguatkan petanda ini, usaplah tapak tangan kanan anda dan niatkan semoga rezeki itu datang dengan berkat. 6. Tangan kiri gatal-gatal. Sebaliknya, jika tangan kiri yang gatal-gatal, ini sering ditafsirkan sebagai petanda anda akan kehilangan wang atau perlu mengeluarkan perbelanjaan yang tidak dijangka. Ia adalah amaran agar lebih berhemat dan berhati-hati dalam urusan kewangan. 7. Berbisikkan nama tanpa kelibat. Jika anda tiba-tiba mendengar nama anda dipanggil, namun tiada sesiapa di sekeliling, ini boleh menjadi petanda yang menyeramkan. Ia dipercayai adalah panggilan dari makhluk halus atau roh yang ingin berinteraksi. Jangan menyahut, sebaliknya, bacalah ayat-ayat suci Al-Quran atau doa perlindungan untuk menguatkan benteng diri. Mimpi di malam ini, pesan dari alam bawah, sedar. Malam 29 Oktober dikatakan adalah malam di mana mimpi membawa makna yang lebih dalam. Seolah-olah roh kita berkomunikasi dengan alam lain. Perhatikan mimpi anda pada malam ini kerana ia mungkin membawa petunjuk atau amaran penting. Air melambangkan emosi dan rezeki. Jika anda bermimpi melihat air yang jernih dan tenang, ini adalah petanda baik yang menunjukkan ketenangan jiwa, rezeki yang melimpah atau kebahagiaan yang akan datang. Tetapi jika air itu keruh, bergelora atau kotor, ia mungkin menandakan kekacauan emosi, masalah kewangan atau halangan dalam hidup. Mimpi gigi tanggal. Ini adalah mimpi yang seringkali mengundang rasa cemas dan ditafsirkan sebagai petanda buruk. Gigi yang tanggal diyakini melambangkan kehilangan. Sama ada kehilangan ahli keluarga, sahabat atau sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Semakin banyak gigi yang tanggal, semakin besar kehilangan yang mungkin berlaku. Mimpi ular. Ular dalam mimpi boleh mempunyai pelbagai makna. Jika anda bermimpi dipatuk ular, ia mungkin menandakan adanya musuh dalam selimut atau pengkhianatan. Jika anda membunuh ular, ia melambangkan kemenangan atas cabaran. Ular juga boleh mewakili nafsu, kebijaksanaan tersembunyi atau malah kehadiran jin. Interpretasinya bergantung pada konteks mimpi itu sendiri. Mimpi terbang. Bermimpi terbang melambangkan kebebasan, kejayaan dan keinginan untuk melepaskan diri dari batasan. Jika anda terbang dengan lancar dan gembira, ini adalah petanda yang sangat baik untuk mencapai cita-cita. Jika terbang dengan susah payah atau jatuh, ia mungkin menunjukkan ketidakpastian atau halangan. Mandi. Mandi, mimpi melambangkan pembersihan dan penyucian. Jika anda mandi dengan air bersih, ia menandakan pembersihan dosa, penyembuhan penyakit atau permulaan yang baru. Jika mandi dengan air kotor,
Ia mungkin menandakan perasaan bersalah atau perlu membersihkan diri dari sesuatu yang negatif. Mereka yang lahir pada hari ini, jiwa yang berbeza. Mereka yang dilahirkan pada 29 Oktober, seringkali di bawah pengaruh aura istimewa, mempunyai sifat-sifat yang unik. Mereka cenderung menjadi individu yang penuh misteri, berjiwa dalam dan memiliki intuisi yang kuat. Mereka adalah pengamat yang tajam, mampu melihat melampaui apa yang zahir dan seringkali memiliki daya tarikan tersendiri. Mereka bijaksana dalam berkata-kata tetapi juga boleh menjadi sangat berahsia. Mereka cenderung penyayang dan setia kepada orang yang mereka hargai, tetapi juga tidak mudah mempercayai orang lain. Mereka dilahirkan dengan semangat yang kuat untuk mencari kebenaran dan keadilan, seringkali menjadi pembela bagi yang lemah. Namun, sifat mereka yang kadang-kadang terlalu sensitif dan cenderung memendam rasa, memerlukan mereka untuk sentiasa mencari keseimbangan dalam emosi. Istimewa buat para pemilik nama. Walaupun masyarakat Melayu tidak memiliki tradisi hari nama seperti di sesetengah budaya barat, kita boleh melihat makna di sebalik nama-nama yang sering diberikan. Pada hari ini, mari kita hargai keindahan nama dan harapan yang terkandung di dalamnya. Jika anda bernama Amir, bererti putera atau pemimpin, melambangkan seseorang yang ditakdirkan untuk memimpin dan memberi inspirasi. Mereka yang bernama Amir seringkali memiliki sifat kepimpinan yang kuat dan dihormati. Siti bererti wanita, tuan puteri atau wanita terhormat. Nama ini melambangkan keanggunan, budi bahasa dan ketenangan. Pemilik nama Siti seringkali dikenali dengan kelembutan dan kebijaksanaan mereka. Nur bermaksud cahaya, melambangkan harapan, penerang dan pemberi kebaikan. Mereka yang bernama Nur sering membawa kecerahan dan aura positif kepada sekeliling mereka. Khadijah bersempena nama isteri Nabi Muhammad SAW. Nama ini melambangkan kemuliaan, kekuatan dan kesetiaan. Wanita bernama Khadijah seringkali memiliki sifat yang tabah dan berwibawa. Nama ini menjadi pengingat akan potensi dan kebaikan yang ada dalam diri setiap individu pada hari yang penuh dengan bisikan hikmah ini. Tradisi dan ritual, apa yang perlu dilakukan untuk keberkatan. Pada 29 Oktober, mari kita hidupkan kembali beberapa amalan dan tradisi yang dapat membawa keberkatan dan perlindungan mengikut jejak langkah leluhur yang bijaksana. Sakwatu, mandi bunga dan limau untuk penyucian jiwa. Tujuan, membersihkan diri dari aura negatif, membuang sial, menarik rezeki dan seri wajah. Ia adalah ritual penyucian rohani dan jasmani. Apa yang diperlukan? 7 jenis bunga yang berbeza warna dan berbau harum seperti mawar, melur, cempaka, kenanga. 7 biji limau purut atau limau nipis, air bersih dari perigi atau paip. Bila dan bagaimana? Lakukan pada waktu pagi sebelum matahari meninggi atau pada waktu senja. Mula-mula, potong limau dan perah ke dalam air, kemudian masukkan kelopak-kelopak bunga. Sebelum mandi, bacalah bismillah dan niat untuk membersihkan diri dari segala keburukan dan memohon keberkatan. Siram air bunga dan limau ke seluruh badan bermula dari kepala, sambil membayangkan segala kotoran spiritual dan emosional mengalir bersama air. Selesai mandi, jangan lap badan terlalu kering agar air bunga meresap. Biarkan ia kering sendiri. Apa yang perlu dilakukan selepas mengalir ke lantai atau tanah adalah simbol pembuangan sial. Sisa bunga di tempat kotor sebaiknya buang di bawah pokok yang rimbun atau sungai yang mengalir atau di tempat yang bersih sebagai tanda hormat kepada alam. 2.
Amalan sedekah dan doa selamat. Tujuan: membuka pintu rezeki, menolak bala, memohon kesejahteraan dan keberkatan untuk diri sendiri dan keluarga. Sedekah adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam dan dipercayai dapat memanjangkan usia dan melapangkan rezeki. Apa yang diperlukan? Makanan yang dimasak dengan tangan sendiri seperti nasi lemak, pulut kuning, kuih muih, wang atau apa-apa bentuk sumbangan yang ikhlas. Bila dan bagaimana? Lakukan pada bila-bila masa sepanjang hari, terutamanya selepas solat subuh atau maghrib. Sediakan sedikit makanan dan agihkan kepada jiran-jiran, fakir miskin atau orang yang memerlukan. Bersedekahlah dengan ikhlas. Kemudian, lakukan solat sunat, bacalah Yasin dan panjatkan doa selamat. Mohon perlindungan dari musibah dan keberkatan dalam setiap aspek kehidupan. Selamat boleh dibaca secara individu atau berjemaah dengan niat yang murni. Apa yang perlu dilakukan selepas? Percaya bahawa setiap kebaikan yang dilakukan akan dibalas berlipat kali ganda. Teruskan amalan ini sebagai rutin harian, bukan hanya pada hari tertentu. 3. Pembersihan rumah dan pembakaran. Wangian. Tujuan: membersihkan rumah dari energi negatif, menarik energi positif dan mewujudkan suasana tenang serta harmoni. Dikatakan, rumah yang bersih dan wangi menjemput keberkatan dan menjauhkan gangguan makhluk halus. Apa yang diperlukan? Alat pembersih, penyapu, kain lap, air bersih, wangian seperti gaharu, agarwood, kemenyan, benzoin atau minyak wangi yang tidak mengandungi alkohol. Bila dan bagaimana? Lakukan pembersihan menyeluruh pada waktu pagi. Pastikan setiap sudut rumah bersih dari habuk dan sarang labah-labah. Buka tingkap dan pintu untuk membiarkan udara segar dan cahaya matahari masuk. Selepas membersihkan, bakarlah sedikit gaharu atau kemenyan jika menggunakan di dalam bekas tahan panas dan biarkan asapnya menyebar ke seluruh rumah, terutama di sudut-sudut yang jarang dicapai. Sambil itu, bacalah ayat-ayat Al-Quran seperti ayat kursi atau surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jika menggunakan minyak wangi, titiskan di pelbagai sudut rumah. Apa yang perlu dilakukan selepas? Pastikan rumah sentiasa kemas dan bersih. Elakkan membiarkan rumah bersepah atau kotor kerana ia dipercayai menarik energi negatif dan makhluk halus. Tradisi kulinari hari ini, makanan yang membawa berkat. Dalam budaya Melayu, makanan bukan sekadar pengisi perut, tetapi juga pembawa makna dan lambang kesyukuran. Pada hari-hari tertentu, makanan istimewa disediakan untuk tujuan tertentu. Pulut kuning dengan rendang. Ini adalah hidangan klasik yang sering dihidangkan dalam majlis kesyukuran atau meraihkan sesuatu yang baik. Kuning melambangkan kemuliaan dan kesejahteraan, sementara pulut, nasi pulut, melambangkan kebersamaan dan ikatan yang kuat. Ia adalah lambang kesuburan dan keberkatan. Menyediakan pulut kuning pada hari ini, terutama untuk dikongsi dengan orang lain, dipercayai dapat menjemput rezeki dan keharmonian dalam keluarga. Rendang yang dimasak bersama melambangkan kemewahan dan kelimpahan. Kuih muih tradisional. Kuih muih seperti kuih seri muka, kuih lapis, misalnya kuih bakar atau apam balik sering disediakan. Setiap kuih mempunyai kisahnya sendiri, tetapi secara umum ia melambangkan manisnya kehidupan dan kesyukuran atas nikmat yang diberikan. Kuih muih ini juga lambang kemurahan hati dan tradisi perkongsian dalam masyarakat. Nasi lemak. Hidangan ini, walaupun kelihatan ringkas, adalah makanan ruji yang penuh makna. Nasi yang dimasak dengan santai melambangkan kelimpahan dan kenikmatan hidup. Bahan-bahan sampingannya seperti telur, timun dan ikan.
Bilis melambangkan keseimbangan dan keharmonian. Ia adalah hidangan yang sempurna untuk dimakan bersama keluarga, menguatkan ikatan dan membawa rasa syukur. Menyediakan dan berkongsi makanan-makanan ini pada 29 Oktober adalah cara untuk menghormati tradisi, memanjatkan kesyukuran dan berharap agar keberkatan sentiasa melimpah ruah. Pantang larang utama hari ini, apa yang tidak boleh dilakukan. Para leluhur kita meninggalkan banyak pantang larang yang bukan sekadar kepercayaan karut, tetapi adalah panduan moral dan etika yang menjaga keseimbangan hidup. Pada 29 Oktober, peringatan ini terasa lebih mendesak. Langgarilah ia atas risiko sendiri. 1. Jangan bersiul pada waktu malam. Ini adalah salah satu pantang larang yang paling dikenali. Bersin pada waktu malam dipercayai mengundang kehadiran makhluk halus seperti jin atau hantu yang akan mendekati atau mengganggu. Suara siulan yang nyaring dan tidak teratur pada waktu sunyi dianggap sebagai panggilan kepada entiti lain dari alam gaib. Kesannya, anda mungkin akan berasa tidak tenteram, diganggu dalam tidur atau mengalami kejadian aneh di rumah. Ini juga dianggap sebagai perbuatan yang kurang sopan dan boleh mengganggu ketenangan orang lain. 2. Jangan duduk di atas bantal. Bantal adalah tempat untuk meletakkan kepala, bahagian yang dianggap mulia pada tubuh manusia. Menggunakan bantal sebagai alas duduk adalah perbuatan yang tidak menghormati dan dipercayai boleh menyebabkan penyakit bisul atau kudis di punggung. Secara spiritual, ia juga dianggap sebagai perbuatan yang merendahkan kemuliaan diri dan boleh menarik nasib kurang baik atau kesusahan dalam hidup. 3. Jangan memotong kuku pada waktu malam. Pantang larang ini berakar umbi dari kepercayaan bahawa memotong kuku pada waktu gelap tanpa pencahayaan yang cukup boleh menyebabkan luka. Namun, ada makna spiritual yang lebih dalam. Ia dipercayai akan memendekkan usia atau menarik nasib malang. Ada juga yang mengatakan sisa kuku yang dibuang pada waktu malam boleh menjadi umpan kepada makhluk halus. Lakukanlah ia pada waktu siang hari dengan pencahayaan yang cukup sebagai tanda kebersihan dan penghormatan kepada diri. Jangan menyapu sampah pada waktu malam. Menyapu rumah pada waktu malam dipercayai menyapu keluar rezeki dan keberkatan dari rumah. Dalam kepercayaan lama, gelap adalah masa di mana rezeki sedang berehat atau berkumpul. Menyapu pada waktu ini seolah-olah mengusir rezeki itu pergi. Selain itu, ada yang mengatakan ia juga boleh mengundang kehadiran makhluk halus ke dalam rumah kerana mereka tertarik dengan kekacauan atau dianggap sebagai tindakan yang tidak hormat. Jangan melangkah atau melangkaui orang. Ini adalah pantang larang yang sangat berkaitan dengan adab dan penghormatan. Melangkah atau melangkaui orang, terutamanya orang yang lebih tua, dianggap sebagai perbuatan yang sangat tidak sopan dan kurang ajar. Secara spiritual, ia dipercayai boleh mematikan semangat orang yang dilangkau, menyebabkan mereka menjadi lesu, lambat membesar bagi kanak-kanak atau sukar mendapat jodoh. Hormatilah setiap individu, terutamanya mereka yang lebih tua, dengan memberi ruang yang cukup. 6. Jangan bercakap buruk atau mengumpat tentang orang lain. Pada hari ini, perkataan mempunyai kuasa yang lebih kuat. Berkata buruk atau mengumpat tentang orang lain bukan sahaja dilarang dalam agama, tetapi juga dipercayai akan membawa bala atau keburukan kembali kepada diri sendiri. Setiap perkataan negatif yang diucapkan boleh menjadi doa yang akan berbalik kepada pengucapnya. Jaga lidah, kerana ia adalah pedang bermata dua yang boleh melukai diri sendiri dan orang lain. 7. Jangan membazirkan makanan, terutamanya nasi.
Nasi adalah makanan ruji yang dianggap suci dan sumber rezeki utama. Membazirkan nasi atau membuang sisa nasi secara sembarangan dipercayai akan mengundang kemiskinan atau kesusahan rezeki. Ia juga dianggap sebagai perbuatan tidak bersyukur kepada Ilahi. Hargailah setiap butir nasi dan jangan membazir kerana di dalamnya ada keberkatan. 8. Jangan menuding jari telunjuk ke arah sesuatu yang misteri. Menggunakan jari telunjuk untuk menunjuk ke arah tempat-tempat yang sunyi, pokok besar atau kawasan yang dipercayai dihuni makhluk halus adalah dilarang keras. Ia dianggap sebagai tindakan biadab yang boleh menjemput atau mencabar penghuni alam gaib tersebut. Kesannya, anda mungkin akan diikuti, diganggu atau terkena sampuk. Gunakanlah ibu jari jika perlu menunjuk sebagai tanda hormat. 9. Jangan duduk di ambang pintu. Ambang pintu adalah sempadan antara dalam dan luar, antara alam yang selamat dan alam yang tidak diketahui. Duduk di ambang pintu dipercayai menghalang rezeki untuk masuk ke dalam rumah. Bagi wanita bujang, ia dipercayai akan melambatkan jodoh. Ia juga dianggap sebagai posisi yang tidak sopan dan boleh mengganggu pergerakan orang lain serta menjemput energi yang tidak diingini masuk ke dalam rumah. 10. Jangan menjemur pakaian pada waktu malam. Pakaian yang dijemur pada waktu malam dipercayai boleh disinggah oleh makhluk halus atau roh yang berkeliaran. Air yang masih melekat pada pakaian pada waktu malam dipercayai menjadi tempat persinggahan mereka, menyebabkan pakaian tersebut menjadi berat atau membawa rasa yang tidak selesa kepada pemakainya. Untuk mengelak, angkatlah pakaian sebelum waktu maghrib atau jemurlah di dalam rumah jika terpaksa. Wahai sahabat, pada hari yang istimewa ini, marilah kita sentiasa mengingati warisan leluhur kita. Bukan kerana takut akan bala semata-mata, tetapi kerana kebijaksanaan yang terkandung dalam setiap amalan dan pantang larang ini adalah cerminan dari harmoni yang harus kita jaga antara manusia, alam dan pencipta. Berhati-hatilah dan semoga keberkatan sentiasa menyertai langkah anda. Jumpa lagi dalam episod seterusnya yang penuh misteri.